Assalamualaikum, selamat pagi. Ok, so hari ni kita nak pergi tengok 180SX apa dah jadi. Selepas kita dah beli cat semua, kita dah pergi tengok dah color apa nak masuk dekat engine bay, color apa nak masuk dalam kabin, color apa nak buat dekat body, nak pakai spoiler apa, semua kita dah decide. So cat pun kita dah beli. Cuma hari ni kita nak pergi tengok apa progress dia. Okay, so engine tak naik lagi sebab ada beberapa komponen yang belum sampai. Jadi ada setengah-setengah benda yang dah sampai, mereka dah pasang. Saya kita nak pergi tengok lah apa jadi dekat engine tu. Dah pasang betul ke ataupun belum pasang lagi ke macam mana. Saat lagi kita pergi tengok. So engine bay dah cat. Engine bay aku letak color, saat lagi hampa tengok sendiri. Lepas tu color luar pun dah pilih, color dalam pun dah pilih. Bumper still kita pakai yang sama, roket bunny juga. Spoiler kita order roket bunny juga. Tengoklah ke depan kalau nak pakai GT Wing ke apa. Kita akan tengoklah macam mana nanti. Rupa dah selepas siap yang ni dulu. Selepas siap, tengok masuk livery kan, baru kita update nanti. Okay, so jom kita pergi. So kita naik 86 hari ni. Lama dah tak bawa dia, lama dah tak start, tak drive 86 ni. So hari ni kita pegang dia balik. Bukan apa, dah parking, lepas tu duduk aja hujan je. Jadi kurang selesa dah naik kereta ni. Kita naik kereta yang daily kita lah. So kereta ni parking. So ni dah weekend, ada masa sikit, boleh lah keluar dia. Naik dia, padahkan enjin. So kereta ni lepas ni akan kurang lah drift. Bukan kurang lah, mungkin dah tak ada drift dah dengan kereta ni. Kita akan start main dengan body yang baru kita lah. So selamat sikit. Sekarang ni tengah duk cari setup untuk body yang baru ni. Either nak pakai rim 17 inci ataupun 15 inci, tak tahu lagi. Nanti nak kena test dulu, nak tengok performance dia macam mana. Sebab kereta ni pun standard je, engine semua stock, tak ada usik apa-apa. Power pun semua stock. Tengoklah respon dia macam mana nanti. Kita prepare apa yang patut. Hampir sampai. Tapi tak boleh duduk lama lah sebab hari ni hari Jumaat. Dan sekarang pun pukul 12:10 minit dah. Saat lagi dah semalam Jumaat pula. Kita main tengok kereta. Tengok saat duduk dah 10-15 minit, kita kena gerak. Okay, sampai dah. Itu dia, bengkel dalam kampung guys. Bengkel dalam kampung aku hantar. Ini sebab member aku, dia biasa main drift. Bukan tak ada bengkel lain, ada. Tapi dia biasa main drift dengan orang yang tak biasa main drift ni, dia lain lah. Dia faham apa kita nak, kita pun faham apa dia nak. Jadi senang kita nak berurusan. Kadang setengah-setengah kedai ni, bila kita cakap nak set up macam ni, dia kata tak boleh lah, itu tak boleh lah. Ini drift car bang, bukannya kereta on road. Nak ikut spek betul-betul kan. Jom kita pergi tengok apa dah jadi. Cat engine bay dah masuk. Kalau biru kena dah dah. Kalau biru kasko. So biru kasko ni kita akan buat dekat bahagian dalam. So di sini kita akan buat biru kasko, rokeh akan buat biru kasko, dalam akan buat warna putih. Luaran ni nanti kita tengok lah jadi colour apa. Ni clear. Oh, rokok cover buka lah. Rokok cover buka cat lah. Mana? Pek yang ni, bocor ni tadi kena pergi buat di kedai. Mana ni? Tak pula buat pergi minta mau keluar. Ni aku beli lah ni, modified ni pump masuk lah. Pin kena buat di kedai. Ya. Dia nak korek ni pergi sama kat ni. Oh ni marking dia ni. Untuk marking lah ni. Oh dia tak sama lubang. Aku lupa tangan ni lipat. Benda gitu. Oh dia lubang kecil. Hak lama kaput dah. Dah hak lama, hak kaput dah ni.
Aku nak bypass ni, potong tutup tu ni. Oh, keluar tu. Buat pakai ni. Tak apa. Ganti kat ni ya. Sama lah luas ni. Dalam ambil ni. Hak tu apa dia duduk tu? Ni pintu body, ni kuku belakang. Tu hak depan hak belah ni, hak nak modify ni. Hak ni dia bypass ni, dia pek tak ada pek ni, pek kosong. Oh, dia tutup. Oh, tukar ah. Kali Okay guys, kita dah tengok dah kereta. So tak ada duduk lama-lama sebab nak pergi masjid. Hari ni hari Jumaat, dah pun pukul 12.30 dah. Eloklah kita pergi ke masjid yang berdekatan. So barang-barang enjin macam tak banyak sangat benda dah. Tinggal pump pipe ayang tu, yang tadi tu, yang kita tengok tu. Pipe ayang tu satu, sebab dia reput. Jadi memang kena tukar baru lah. Lepas tu tinggal lagi gasket turbo dengan gasket manifold lah. Dua tu je lah. Yang lain tak ada apa, tinggal nak pasang-pasang naik je. Kita expect dalam 2 minggu, 3 minggu lagi settle kot. Alright, nanti kereta ni apa-apa update lagi kita akan update. Bye bye.